Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hmm. Kita mula dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Okay, hari ni kita nak berada di mana? Tentang apa? Fa'il. Yang apa yang kita baru belajar lah Cik Su, yang apa ni? Okay, Yang hebat. fi'il ni lah. PL. PL Ah, dia. ah. Madi 64 nak. PL kan? Marinda tak tahulah Marinda macam mana? Saya itu hari Jumaat tu saya tak masuk kelas. Tertinggal sikit lah. Tapi insyaAllah boleh lah. Boleh je kalau kata nak revise balik. Sebab kau faham apa? Kata orang tengah nak fahamkan juga tu. Hari Jumaat tu dia ajar apa? Hari Jumaat tu. Madi fine. Domir. Oh, Domir Madi. Sorry, hari Jumaat. Hari Selasa semalam Marinda tutorial Marinda join lah yang dengan Tutorial pun saya tak join. Saya ada appointment kat hospital hari Jumaat dengan Sabtu. Okay. Okay, So, FL lah. FL. Boleh je. Okay, FL kan kita belajar jenis kalimah tu. Jenis kalimah dia ada 3 kan? Betul. Okay. Apa dia? Haraf fi'il isim. Haraf fi'il isim. Okay. Lepas tu dalam isim ni kita belajar tentang 4 ciri isim tu kan? Betul. Apa dia? 4 ciri isim, betul 5 tanda isim. Lalu confusing tu. Okay. 4 ciri isim apa dia? Maknanya makrifah, nakirah. Itu bilangan. kita pakai bentuk dia. Bentuk. Bentuk ada 2 lah. Satu makrifah, nakirah. Okay. So bilangan. Makrifah maksud apa? Spesifik kan? Spesifik. Kita tahu. Kita kenal Betul. Betul. Kita kenal. Okay. Kalau nakirah ni umum lah. Okay. Lepas tu yang kedua tentang bilangan. Ada berapa? 3, 1, 2, 3 atau lebih. Satu panggil apa? Mufrad. Mufrad. Lepas tu? Musanna. Lepas tu? Jamak. Jamak ada berapa? Jamak ada 3. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Okey, untuk jamak taksir jantina dia apa? Muannas. Jamak muzakkar salim? Memang muzakkar. Muzakkar lah kan? Musanna ni pun muannas kan? Muannas lah. Okey, lepas tu kita ada maklumat tentang jantina. Jantina kan? Jantina. Jantina, okey. Muzakkar muannas lah. Okey. Lepas tu last is i'rab. I'rab ada berapa? 3. Marfu', mansub, majrur. Okey. I'rab. Kalau i'rab untuk jamak taksir, based on apa? Macam mana nak identify i'rab untuk jamak taksir? Jamak taksir. Dia bukan marfu'.
Yalah, tanda mafuk dia apa dia, tanda mansub apa dia, majrur apa dia. Oh, okey. Betul. Okey. Maknanya dia tanwin dia. Tanwin kalau marfu, tanwin depan Okay. So dia based on baris baris. Baris. Kalau I'rab kata dia mufrad. based on baris. Oh, Means ya. Kalau jamak okay. taksim, Nah, betul. maksudnya Tanda. atas, bawah, depan lah kan? Betul. Okay. Kalau jamak muzakkar salim, i'rab dia based on Huruf Wow. wow. Dengan ya. waw Ya. dengan ya. Ya. Kalau waw, i'rab apa? Wawa marfu. Marfu. Kalau Kalau ya ya, dengan nun, mansub dengan majrur. Atau majrur. ya saja bukan ya nun lah. Ya saja. Ya. Okay, mu'annas salim? Tengok pada Alif. baris. Baris tanwin. Baris apa? Atas, depan marfu. Tanwin depan. Marfu. Okay. Bawah mansub. Bawah. Mansub. Bawah. Bawah, sorry. Yang bawah ni dia mansub dengan majrur dia memang dua-dua bawah tanwin. Yeah. Tu majrur. Okay. Betul. Mansub dengan majrurnya dengan bawah. Bawah. Kan? Betul. So ini untuk isim. So Betul. kalau untuk fi'il, okay, pada fi'il tu pun ada maklumat dia. 3 maklumat. Okay. Dalam setiap fi'il dia ada 3 maklumat. 3 maklumat. Maklumat tentang apa? Pertama tentang masa. Yang kedua, pelaku dia. Pelaku Betul. ataupun kita panggil fa'il. Fa'il. Ataupun kita panggil sebagai domain. Okay. Pelaku. Yang ketiga, mesti perbuatan. Dia buat apa? Kan? Okay. Jadi kalau fi'il madi tu, kalimah fi'il madi. So bila madi tu dia represent masa lepas. Dah masa dah kan? Masa lepas. Betul? Masa lepas. Betul. Telah berlaku. Untuk masa lepas. Jadi pada kalimah fi'il tu sebenarnya dia ada dalam tu fa'il dan fa'il. Betul. Fa'il dan fi'il. Okay. Fa'il. Boleh? Betul. Jadi Sebab kita dia tahu domer kan? so bila dia fa'il madi, kita gunalah, kena tulislah perkataan telah. Betul? Kan? Mesti ada telah. Telah tu represent masa lepas. Boleh? Betul. Okay. Betul. So dalam satu kalimah fi'il madi tu sebenarnya dia ada 2 benda. Satu fa'il, satu lagi fi'il. Okay. Fi'il dengan fa'il dan satu fa'il. Kalau kalimah fi'il mudhari', bila kita guna fi'il mudhari' kita tahu dah. Masa apa dia? Bila masa kita guna fi'il mudhari'? Sekarang, okey. Masa sekarang ataupun akan datang. Oh, mudhari' boleh dua-dua? Ya. Masa sekarang boleh, masa akan datang pun boleh. Okay. Saya akan makan. Saya sedang makan. Boleh? Fi'il mudhari'. Okey, dalam fi'il mudhari' pun macam tu juga. Dia ada fa'il, dia ada fi'il. Siapa yang buat, dia buat apa. Apa yang dia buat. Boleh? Okay. Okay. So ada 3 benda lah. Ni maksudkan maklumat ada 3 benda. Okay. Tengok Arfa. Mana Arfa? Okay. Apa lagi dia beritahu? Yang fa'il tu. Contoh ni kan? Ni. So, kalau madi. Okay. Madi, I set. Okay. Past lah. Kan? Kalau dia kata I am sitting, mudhari'. I will sit pun guna mudhari'. Tu yang Cik Su tulis tadi tu. Kalau apa? Kalau sekarang mudhari' ni, madi ni untuk past tense. Okay? Masa lepas. Betul. Okay. 2 ni untuk sekarang. Ataupun akan datang. Boleh?
Okay. Okay. So yang ni tak ada. Okay, lepas tu sebenarnya apa ni dia kata ni? Kata kerja takluk pada masa. Tak ya. Penting. Madi past tense telah berlaku telah berlaku. Mudhari' sekarang ataupun akan datang ataupun yang berterusan. Okay. Okay. Lepas tu satu lagi, ni jenis fi'il ya. Jenis fi'il ada 3. Satu fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari'. Ready? Yang ketiga fi'il Amar. amar. Amar ni suruh maksudnya. Perintah. Suruh atau minta. Hmm. Suruh maksudnya perintah. Okay, tapi suruh tu biasanya top people. Kalau biasa kita lah kan. Top person dia instruct kita kan. Betul. Itu suruh. Okay, atau suruh ataupun perintah. Okay. Tapi kalau minta maksudnya apa? Orang bawah ni nak suruh kan? Dia nak suruh. Contohnya katakanlah apa? Nak kata apa? Kalau contohnya driver dengan bos. Bos tu dia boleh instruct driver kan? Okay, saya nak pergi sini. Okay. Betul? Tak. Betul. Tapi kalau driver nak minta sesuatu daripada bos, kita tak kata suruh kan? Driver suruh bos. Kita tak kata kan? Oh, okay. Kita kata Minta lah. minta. Betul? Betul. Gitu maksud dia. Oh, jadi amar ni melingkupi semua tu lah. Okay, amar Minta ni. ke suruh ke sama je. Yes. Okay. Madi past tense lepas. Okay, mudhari' sekarang, akan datang ataupun berterusan. Okay. Okay. Amar ni akan datang je. Okay. Okay, akan datang saja untuk amar. Okay. Ke? Lepas tu ini dia bagi contoh. Dia kata setiap fi'il mesti ada fa'il. Nampak? Betul. Setiap fi'il ada fa'il. Contohnya kalau fi'il madi saya guna kod boleh tak? FD fi'il madi. Boleh tak? FR Boleh. fi'il mudhari'. Okay. FA fi'il Amar. amar. Boleh? Ya. Okay. So kalau fi'il madi, terjemahan dia macam mana? Terjemahan dia, okay, ini untuk dibagi contoh untuk fi'il madi ni kan. Okay. Biar dia kena ada pelaku, dia ada perbuatan. Okay. Fi'il madi, terjemahan dia. Okay, terjemahan untuk fi'il madi Okay. telah followed by perbuatan. Betul. Okay, lepas tu oleh. Boleh. Kat sini Siapa adalah fa'il. Fa'il dia. Okay. Boleh? So cara terjemahan dia. Kalau makan kita nak kata kita dah makan. Tak? Okay. Kita nak kata saya dah makan. Saya sudah makan. Tak? Okay. Okay. Ini sama tak kalau maksudnya saya telah makan? Sama. Sama kan? Okay. Tapi pattern kita nak tulis terjemahan tu. Okay. Ni pattern dia. Kita kena kata telah dulu. Telah apa? Apa yang dia buat? Telah makan oleh saya. Okay. Telah makan oleh saya. Maknanya sudah jangan guna lah ya. Sebab kita nak standardizekan kita punya ni. Madi. Ini maksud dia ni. Ini maksud dia. Ni maksud dia saya dah makan. Maksudnya sama juga kan. Saya telah makan. Tapi bila kita nak terjemah kalimah fi'il madi kepada bahasa Melayu mengikut sistem Dr. Seri, okay, telah makan oleh saya. Boleh? Okay. Yang kedua, okay, dia kata fi'il, okay. Okay. Dr. Seri, okay.
Okey, ini nota kita tadi kan? Okey. Hmm. Jadinya format format terjemahan untuk FD. FD tu apa saja? Tadi. Madi. Okey. Format dia adalah telah diikuti dengan perbuatan. Lepas tu diikuti oleh perkataan oleh. Kat sini adalah fa'il fa'il. Ataupun domain. Okey. Ingat tak dulu masa isim kita belajar tentang domain kan? Betul? Domain, Mutasil, yes. Ganti nama diri. Kan? Okay. Lepas tu jenis dia munfasil. Tak? Betul. Lepas tu jenis apa lagi? Mutasil. Muttasil. Dekat. Apa beza dia? Munfasil dengan muttasil. Mufasil ni dia terpisah, ada independent sendiri kan? Independent. Anak. Independent. Independent. Betul. Betul. Lepas tu muttasil ni dia bersambung. Lekat. Bersambung. Dia bersambung dengan kalimah lain. Dengan isim lah. Tak semestinya isim. Dengan fi'il gitu. Tak. Kalau munfasil dia independent. Independent. Maksudnya kata kalau you akan kata ana. Betul? Ataupun nahnu. Kan? Ini untuk kumpulan satu. Betul? Kumpulan satu. Kumpulan satu apa? Mutakalim. Kumpulan satu. Mutakalim. Mutakalim. Okey. Kalau kumpulan dua? Khatab. Mukhatab. Apa maksud mutakalim? Mukhatab. Orang pertama yang bercakap tu lah yang bercakap. Okey, yang bercakap tu kan? Mukhatab. Orang yang dia ceritakan tu. Yang lawan bicara, lawan. Orang yang lawan cakap. Okay. So, kalau seorang, kumpulan dua kita panggil apa? Kalau seorang, untuk seorang. Wah. Ya. Tak. Anta. Engkau orang cakap. Awak. Anta. Awak pergi mana? Kan? Betul. Anta. Kalau seorang ni, kalau lelaki, kalau perempuan? Anti. Okey. Ini untuk lelaki. Ini untuk perempuan. Ini seorang kan? Betul. Awak ke, saya kan? Okey, awak ke, kau ke, kamu ke kan? Betul. Terjemahan dia. Tengoklah apa yang kita nak guna. Okey. Lepas tu, bilangan yang kalau dua orang? Antuma. Untuk lelaki dan perempuan. Yes. Antuma. Okey, untuk dua orang. Lelaki sama, perempuan sama kan? Betul. Okey. Kalau untuk ramai lelaki? Antum. Kalau perempuan? Antunna. Okey, antunna. Okey, ini untuk kumpulan dua. Untuk kumpulan tiga. Kita panggil kumpulan apa? Ghaibun. Ghaib. Okey. Kalau seorang? Wahya. Dengan? Ya. Kalau berdua? Huma, lelaki perempuan. Huma. Kalau ramai? Hunna. Ataupun hunna. Kan? Ni lelaki, ni perempuan. Ataupun nak senang ikat, you draw tangan tu kan? Dr. Sri ajar tak? Draw apa tu? Dia differentiate tangan kanan lelaki, tangan kanan tangan kiri perempuan. Okey. Gitu ke? Kalau saya belajar dulu satu tangan je. Satu tangan je. Cik Su pun guna satu tangan. Macam ni Ibu jari kita ada berapa ruas? Dua Ruas kan?
Aha. Dua ruas. So, kita tengoklah ni. Kumpulan mana yang ada dua je nilai. Mutakalim kan? Okay. Jadi ibu jari tu guna untuk mutakalim. Ni kumpulan satu. Kumpulan satu dia ada Oh. ana dengan Nahnu. nahnu. Oh. Nampak? Dia buat macam tu Okay, lah. okay. Ha? Okay. Boleh. Okay. Ish. Ni kena draw besar sikit. Ah. Ish. Tak apa, tak faham Cik Su. Tak apa. Yang penting kita orang tahu yang itu jari tunjuk lah tu yang panjang tu. Kan? Ah. Okay. So yang ni Yang nak tahu dah ni je. Yang ibu jarinya yang belah kiri ni kan. Ibu jari yang ni kanan. Kanan. kan? Okay. Okay. So kalau K1.1 dia cuma ada ana. Kan? Dengan nahnu. Betul? Ana dengan Okay. nahnu. Okay. Okay. Kumpulan 2 ada berapa? Kumpulan 2. 3. 3 kan? Ini untuk apa? Untuk munfasil Munfasil. Ini ada bentuk untuk munfasil. Okay. So K2 kita ambil untuk lelaki. Boleh? Untuk lelaki, tengok ruas kita ada berapa? 3. So kalau 3, kita ambil K2 lelaki. Okay, K2 lelaki. Kalau lelaki apa dia? Anta. Kalau okay, kalau ni dua orang apa? Kuah. Anta. Ini K2 perempuan sini. Aha. Kalau anta lelaki seorang kan? Kalau seorang perempuan? Anti. Anti. Okay. Kalau 2 sama kan? Antuma. Okay. Antuma. Kalau lelaki sama juga kan? Antuma. Betul. Antuma juga. Kalau ramai lelaki? Antum. Kalau perempuan? Antunna. Boleh? Okay. Untuk kumpulan 3 untuk lelaki. Kita ambil ini kumpulan 3 untuk perempuan. Pun ada 3 juga kan? Betul. 3 ruas. So kalau seorang? Wah. Kalau 2? Huma. Kalau ramai? Hum. Okay, ini perempuan. Ya. Huma. Hunna. Kan? Buat macam tu. Okay. Betul, lagi senang kan? Okay. Ni untuk munfasil kan? Untuk mutasil. Okay. Melekat. Macam tu juga. Dia ada K1. Kalau K1 dia ada apa? Kalau ana munfasil. Kalau mutasil dia? Ya mutakalim. Ya ataupun ni. Okay. Kalau nahnu? Na. Okay. Kalau K2 ada lelaki ada perempuan kan? Kalau anta ka. Assalamu alai ka. Kalau perempuan assalamu alai
Ki. Ki. Kalau berdua, Huma. kuma. Kalau ramai, salamu alaikum. Kum. Kalau perempuan, assalamu alaikum. Kunna. Perasan tak? Kalau huruf kaf, dia represent mukhatab. Kan? Kamu. Ha. Kalau untuk K3, kalau dia kalau huwa munfasil kan? Kalau Okey, mufassir. muttasil dia apa dia? Wah. Allahumma ghfirlah Hu. hu. Dia sama ada hu ataupun he. Okey. Kalau perempuan, satu je. Ha. Okey. Ha saja. Kalau yang ini, huma. Huma. Ubah ya. Okey. Huma. Kalau yang ini, Hum. huma ataupun hima kan? 5 perempuan. Betul. Yang ni, hum Hom. Hinna. ataupun him. Kinna. Hum ataupun him. Okey. Alaihim. La hum. Nampak? Aha. Kalau ini hunna. Hunna ataupun hinna. Hinna. Okey. Jadi you satu jari ni tambah je lah kat sini. Senang. Kalau ana muttasil. Kalau dia punya Kalau ana munfasil. Kalau muttasil dia apa dia? Ya. Ya. Tulis gini. Ya ataupun ni. Kalau nahnu? Na. Okey, kalau anta? Ka. Kalau anti? Ki. Kalau antuma? Kuma. Kuma. Kalau antum? Kum. Assalamualaikum. Ingat gitu je. Assalamualaikum. Assalamualaikum kamu berdua. Okey. Antunna? Kunna. Okey, kalau huwa. Wah, okey. Sekejap. Beres. Ajak Aisyah tu. Okey. Kalau huwa, dia punya muttasil hu ataupun he. Hu ataupun he. Kalau huma? Dia bergantung. Bergantung huruf sebelum ni kan? Ya. Sebelum dia. Okey. Kalau huma? Huma juga kan? Kan? Huma. Ya. Huma, hima. Kan? Ada berapa orang? 2. Kalau hiya? Sama juga. Ha saja. Oh, betul. Okey. Kalau hum? Hum juga tapi dia boleh gunalah hum ataupun him kan? Him. Huma sama. Kalau hunna? Hunna juga. Hunna atau hinna. Okey, hunna ataupun hinna. Okey. Satu jari je. Boleh dah, settle. Tapi ni kita belajar ni untuk masa kita belajar topik isim kan? Betul. Jadi Cik Su besarkan sikit jari ni nak ambil gambar ni.
Master dia kecil sikit dah. Kejap. Nak print screen je ni. Nanti Okay. Nanti boleh. Cik Su hantar dalam grup nanti. Okay. Right, thanks. Dah. Boleh? Boleh? Ah. Okey. Masterpiece tu jangan main. Okey. Lepas tu, kan satu lagi, ini dalam ni, kita ada 2 jenis domain, betul tak? Domain munfasil Fasil, dengan mutasil, domain muttasil. mutasil. Okey. Lepas tu, tadi. Masa kita tengok domain ni, mana domain? Ni. Yang ni yang kita belajar. Okey. Jenis yang ketiga. Okey. Jenis yang ketiga adalah Mustatil. fa'il. Dia jadi fa'il. Okay. Fa'il ni, fa'il. Fa'il terjemahan dia adalah pelaku. Okey. Fa'il ni, dia ada 2 jenis tau. Yang pertama, kita panggil dia sebagai domain. Fa'il domain dia panggil. Betul. Fa'il domain. Domain dengan Zohir kan? Fa'il domain satu lagi. Fa'il Zohir. Zohir. Sorry Cik Su yang sebenarnya kalau kita untuk domain ni dia ada 3 kan, satu lagi yang mustatir tu yang tersembunyi kan. So sekarang ni Cik Su tak nak cover lagi lah. Tak, ini ni. Fa'il domain ni sebenarnya dia ada 2. Satu mustatir. Satu lagi baris. Okay. Jadi kat sini kalau you tengok tu, seolah-olah sini ada pecahan tau. Pecahan Betul. apa dia? Mustatir. Dengan Satu baris lagi baris. Kan? lah. Tapi Cik Su letak kat bawah. Ni 2 ni. Oh. Cik Su letak kat sini kan? Okay. Okey. Jadi, okey. Domain mustatir maksudnya apa mustatir? Tersembunyi. Tersembunyi. Kalau baris? Jelas. Nampak. Kita nampak dia punya domain tu. Okay? Tapi itulah baris ni dengan Zohir ni apa pula beza dia? Baris dengan? Zohir kat Okey. atas tu. Zohir tu di luar. Okay? Fa'il Zohir ni. Okay. Fa'il domain ni dalam tau. Dalam kalimah fi'il. Fi'il. Dalam kalimah tu. Kan tadi kan Cik Su kata macam ni. Oh. Mana? Bukan Okey, kalimah. okey. Ni. Sini ni. Nampak tak ni? Fa'il campur fi'il kat sini ni. Nampak ni? Betul. Maknanya benda fa'il tu embedded dalam fi'il. Okey. Dia embedded Aha. Okey, dah ada dalam tu. Tapi kalau fa'il Zohir di luar. Okey? Fatimatun, Zaidun. Ya. Kalau fa'il Zohir, okey? Kedudukan dia di luar fi'il. Tapi yang domain mutasil tu, yang munfasil tu tak boleh jadi ni. Yang ana, nahnu, huwa bukan boleh fa'il tak? Zohir. Tak boleh. Oh, tak boleh pula. Okey. Yang tu kalau muttasil, okey? Kalau kan kita belajar tentang idafah. Aha. Idafah. Ingat tak Okey. idafah kita belajar? Idafah tu apa? Kepujaan kan? Ketaan baru. Mudafun ilaih. Idafah tu apa konsep dia? Gabungan isim dengan isim. Tak? Isim dengan isim. Okey? Dengan syarat tertentu. Betul. Syarat tertentu. Betul. Mudaf tak ada alif, tak ada alif lam, tak ada tanwin. Lepas tu isim majrur. Yes. Isim mudafun ilaih yang majrur. So Ni kena dia idafah dengan dia. Tak faham. Tak apa. Isim satu dengan isim 2. Okey? Okey. Kat ini ada syarat dia kan? Betul. Ini ada syarat dia. Syarat dia apa? Ini Tak ada pun alif lam. ada
ini pun ada syarat kan? Ah, Boleh? Ini dah ya, ingat kan? Betul? betul. Okey. Betul. Jadinya semua domain sifat dia apa? Pertama dia adalah Makrifah. Yang kedua dia adalah mabni. Betul? Okey, kita dah belajar tu. Okey. Dah belajar kan? Dah belajar. Okey. Betul, betul. Jadi bila idhofah ni dia ada konsep kepunyaan. Betul tak? Betul. Pemilikan. Okey. Kalau Cik Su kata buku saya. What does it mean? Buku tu kepunyaan saya. Buku kepunyaan saya. Rumah dia. Rumah kepunyaan dia. Ya, rumah kepunyaan dia. Rumah kami contohnya. Rumah kepunyaan kami kan? Betul tak? Okey. Kalau buku, Arab kata apa? Buku kata abang. Kitabun. Kan? Saya? Saya juga. Ana. Saya ni Ana kan? Okey, saya Ana. Rumah? Baitun. Kami? Nahnu. Okey. So, bila kita nak gabungkan antara buku dengan saya, kita gabungkan. Okey. Buku duduk kat mana? Depan. Buku duduk kat depan. Buku kat sini. Kitabun. Masih. Betul? Kitabun. Ana ni duduk kat mana? Belakang. Selepas tu. Betul? Betul. Kita nak gabung dua ni kan? Betul. Gabung. Okey. So sekarang bila kita gabung, Ana tu duduk kat mana? Belakang. Kat belakang kan? Jadi kita kena guna domain apa? Domain mufasil. Muttasil. Muttasil lah. Okey, kena guna kat sini adalah domain muttasil. Kat depan ni adalah kitabun tu lah. Nampak? Betul. Okay. So domain muttasil untuk Ana apa dia? Ya. Kita bi. Okey, ya ataupun ni kan? Ni. Boleh? Okey. Normally kalau depan dia adalah isim, kita ambil yang ni. Kita pilih yang ni. Okey. Nampak? Kalau isim pilih ya bawah ya mati tu. Ya mati. Kalau ya ni. Kalau ni kalau dia dengan fa'il. Nampak? Bila dia bergabung dengan fa'il, dia akan kita guna ni. Okey. Jalas ni. Kata contohnya apa dia? Jalas duduk kan? Duduk. Jalasa, jalas ni. Jalasa, jalas ni. Bukan jalas ni. Jalas tu. Jalas, betul-betul. Jalas, okey. Ni tu saya kan? Jalasa dia, aduh. Kita tak boleh guna jalas. Kalau jalasa tu, apa terjemahan dia? Duduk. Setelah duduk. Atau dia maju dia telah duduk. Telah duduk. Perkataan duduk tu perlu tak kepada sesuatu yang diperlukan untuk diduduk? Oh, tak ada. Tak ada kan? Ya, dia independen dah, betul. Kita tak boleh katalah jalas ni. Kau tak boleh. Okay. Jadi kat sini, bila kita gabungkan dia, kita akan jadi kita B. Kenapa B? Kitabu lah.
Sebabkan syarat dia tak boleh ada tanwin. Betul tak? Syarat untuk isim satu. Ha? Betul. Kalau idafah lah. Dia majrur. Kan sini kan Mudaf. jadi mudhaf. Ha? Ini akan jadi mudhafun ilaih. Betul? Ha. Okey. Kalau mudhaf dia tak boleh ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Lam. Betul. Sekarang ni tanwin kitabun kan? Okey. Buang satu. Kitabu lah Bun jadinya. ada bu saja. Kitabu. Kitabu Okey. campur dengan apa? Ya. Ya. Okey? Kitabu. Kitabu campur dengan ya. Ya. Huruf ya ni very power tau. Dia akan menyebabkan baris huruf sebelumnya kena Bertukar. baris Bawah. Majrur. Majrur. Bawah Sorry. atas. Majrur. Baris bawah. So dia akan jadi yang ni akan jadi apa? Kitabi. Kitabi. Ya. Oh. Jadi mana Hmm. ya mati ni akan mengubahkan huruf sebelum dia tu akan jadi majrul all the time. Yes. Oh. Kalau ya tu. All the time dia akan jadi majrur. Okey. Bukan Oh, ini majrur baris idafah bawah. ni. Dia bukan majrur tau. Ya. Kasrah. Kasrah. Ni kan Kalau ni majrur tu? the whole thing. Kalau majrur maksudnya satu kalimah tu. Oh. Okey. Majrul. Tak, kalau dah Irab. kitabi bukan jadi majrul ke? Kitabi ni, dengar ni. Kitabi ni apa? Aha. Kitabi sebenarnya adalah kitabu campur dengan ya mutakallim. Ya mati. Ya tu kan. Okey, lepas tu? Okay. Sekarang ni dia idafah. Kalau idafah, cuba tengok maklumat untuk kitabi tu. Apa maklumat? Apa maklum? Dia bukan tak boleh jadi isim majrul. Tak boleh. Okey, Tapi sekarang mudafun ilaih tu yang sebab mudafun ilaih sahaja yang isim majrur. Bukan Yes. kitabi tak Yes. boleh jadi isim majrul. Yes. Okey. Yes. Alright. Okay. So dari sini kita akan dapat i'rab dia apa dia? I'rab dia adalah pada asalnya Majrul. Kitabu campur yang mutakallim. Jadi dia i'rab dia adalah Marfu. Yang pertama. Okey. Boleh tak? Sebab ni kalau marfu' maknanya apa ni? Kalau kata idafah ni mesti marfu'. Kalau seluruh kalimah ni akan jadi marfu' lah. Kitabi untuk ni contoh marfu'. yang ni. Contohnya ni jadi marfu' lah. Tapi kalau contoh gini, kalau kitabun, kalau min, ada perkataan min. Okey, min? Min. Allah lah atas. Allah. Aha. Tapi Allah. Aha. Allah. Kitabi. Kita apa? Bi. Kitabi. Allah. Di atas buku. Di atas buku saya. Kitabi. Nampak? Aha. Kan? Okey. Kitabi ni, okey. Kalimah kitabi ni, dia ada alif lam tak? Tak ada. Dah original i'rab untuk isim apa dia? Marfu'. Okey. Asalnya macam ni. Kitab. Bila kita nak tulis dalam bahasa Arab, kita kena kata kitabun ataupun sebab apa kita kata kitabun? Sebab tak ada alif lam. Tapi bila kita tambah alif lam, dia akan jadi benda. Al-kitabu. Kan? Nampak? Okey. Nampak? Okey. Jadi kalau kita guna perkataan gini, nampak? Kita kena ada apa? Tanwin ke kita kena ada alif lam? Tanwin lah. Kita pun. Kan? Tanwin lah. Ala, tapi disebabkan ala, original dia adalah kitabun. Ni original dia tau.
Ini Aha. original. Dia mesti marfu'. Okey? Tapi katakanlah kita nak letak kitabun ni, kitabun, depan dia ni kita nak tambah perkataan ala. Okey. Kitabun akan jadi apa? Kitabi. Ha, Sebab kita? jar majrur. Kitabi ke kitabin? Ni tanwin kan ni? Kitabin. Dia kena turun bawah je lah tak? Okey. Turun bawah jadi benda. Kitabin. Tanwin juga sebab asal dia tanwin kan? Faham tak ni? Macam confuse je. Kalau Jadi asal kan isim secara umumnya semua isim benda kan, benda tu mesti dia marfu'. original dia Original dia marfu'. marfu'. Kalau ada sesuatu amil yang menyebab yang di depan dia akan beri efek kepada dia, dia akan berubah i'rab. Sebab tu dia panggil Zaidun semua tu marfu' Zaidun tu Zaid kan? Dia boleh Zaidun, dia boleh Zaidin, dia boleh Zaidan. Tahu tak? Tapi original dia Zaidun. Original dia Zaidun. Alright. Boleh? Kitabu. Original ya? Fak. Original tau. Ni original. Ni original ni. Kena ingat ni. Dia punya i'rab original dia adalah marfu'. Tapi kalau Cik Sul letak je perkataan depan ni ala. Akan jadi apa ni? Al-Kitabi. Dia akan jadi Al-Kitabi. Yang marfu' ni memang semua isim ke Cik Su? Sebab ni kata akak, kata asal je. Asalnya Semua isim ni mesti marfu'. I'rab dia. Yang i'rab asal dia marfu'. Fi'il mudhari' pun marfu'. Untuk semua isim. Isim. Semua isim. Oh, okey. Kecuali yang mabni. Kecuali yang mabni. Itu yang tak faham tu. Kecuali yang mabni. Okey. Oh, yang tak boleh berubah tu. Ya. Okey. Okey. Jadinya munfasil. Okey, sorry, munfasil. Oh ya. Dhamir munfasil i'rab dia apa? Dipanggil dhamir rafa' munfasil tak? Apa maksud rafa' munfasil tu? Dia sentiasa marfu'. Dhamir rafa' munfasil. Okay. Maksudnya i'rab dhamir munfasil sentiasa apa? Rafa' ni. Marfu'. Sebenarnya perkataan marfu' dia sama jugalah dengan rafa'. Kalau mansub sama dengan apa? Nasbin. Okey. Kalau majrur jarin. Apa? Ini dari segi kata, jenis kata je tau. Ini kata, ini kita sebut dia dalam bentuk, okey, ini kita panggil isim. Isim apa? Isim sifat silapnya. Bukan. Ini sifat. Ini bentuk sifat. Ini bentuk kata nama. Macam tu lah. Rafa', nasbin, jarin. Ataupun marfu', mansub, majrur. Okey. Jadinya nak mana kat situ nak kabut dia. Okey. Jadi hak ni tadi tu. Dhamir muttasil ni formula tau. Dhamir muttasil kalau diikuti dengan isim, okey. Dhamir muttasil campur dengan isim. Maksudnya apa? Kita jumpa isim lepas tu diikuti dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil ni akan jadi mudhafun ilaih. Contohnya perkataan
Tabi. B. Kitabi. Okey. Terjemahan dia apa dia? Buku Saya. Saya. ku. Bukuku. Buku aku kan? Buku Aha. saya. Bukuku. Lepas tu kalau bayata. Baituna contohnya. Baituna. Okey, baituna maksudnya apa ni? Rumah kami. Rumah kami. Rumah kepunyaan kami. Betul? Betul. Buku kepunyaanku. Ini sebenarnya original dia. Originalnya dia adalah baya. Okey. By. Okey. Baitun. Baitun. Original dia. Sebab dia mesti marfu. Marfu. Okey. Campur dengan apa dia? Kami apa dia? Nahnu. Kami. Nahnu. Nahnu. Ana pula dah. Nahnu. Nampak? Baitun campur nahnu. Okey. Jadi bila dua ni dia boleh bergabung bila untuk membentuk idhofah. Baitun tu tak boleh lah baitun. Dia kena jadi tinggal satu je. Baitu. Baitu. Bayata. Tu. Okey. Lepas tu nahnu ni tak boleh lah nahnu sebab dia nak bergabung dengan bersambung dengan baitu. Nampak? Okey. Dia kena tukar kepada domain Mutasil. Itu yang kita dapat baituna. Nampak? Itu cara dia dapat. Okey. Tapi kalau ikutkan dia dalam mutasi ni dia fi mahali nasbin dia patut mesti mansub. Fi mahali nasbin dia patut fi mahali nasbin maknanya mansub kan? Okey, sekarang ni na ni okey. Ini domain apa ni? Mutasil. Okey. Dia duduk di belakang isim. Okey, gabungan dua ni apa dia? Ini adalah idhofah, betul? Okey. Idhofah maksudnya na ni akan berfungsi sebagai mudhafun ilaih. Okey. Mudhafun ilaih. Patut dia majrur. Ya, majrur. Dia ni mesti majrur lah tak? Ya. Kan? Tapi cuba tengok perkataan na tu. Na tu adalah gabungan huruf nun baris atas dengan alif. Nampak? Betul. Alif tu tak macam kita nak baris kan? Tak ada. Kat sini kita kata sebab dia domain mabni. Betul tak? Dia mabni. Huruf hujung dia tu adalah sukun. Sebenar-benarnya gitu. Okey? Jadi tu sebab kita kata untuk domain ni kita kata apa? Domain ni kita kata dia ni adalah mabni kan? Mabni. Okey, mabni ala apa tu? Fi mahali nasbin tu. Mabni dulu tengok apa tanda dia? Mabni. Alif mati tu lah. Ala mati kan? Mati Arab kata apa dia? As-sukun. As-sukuni. Mabni ala sukuni. Ala sukuni. Tapi sekarang ni dia berfungsi sebagai apa? Mudhafun ilaih. Okey, kalau mudhafun ilaih, i'rab dia apa? Majrur. Majrur. Tu yang kita kata fi mahali apa? Jarin. Jadi kalau apa? Buat mahali apa? Jarin.
Jarin. Ni yang Cik Su kata ni Cik Nadi. Ni. Oh, Bila kita guna yang apa? okey. Yang apa? Yang mabni lah kita guna ni. Rafa' ke nasbin ke ataupun jarin. Kalau majrur kita guna jarin. Kalau masuk kita kata Nasbin. nasbin. Marfu' kita kata rafa'. Rafa. Okey. Okey. Boleh? Okey. Itu yang dekat fi mahalli jarin tu. Mabni ala sukun. Mabni tu maksudnya apa dia? Oh, semua domain adalah mabni. Okey, apa alamat dia? Alamat dia adalah berakhir dengan sukun. Okey. Itu kalau kata untuk kalau kata untuk ini kalau yang Okey. mutakalim kan. Kalau Ah. alif mati ni, tapi kalau Ah. untuk yang Itu apa mukhatab dia? Mukhatab. apa tu raibun tu lain pula dia punya dia, bukan alif Okey. mati lah. Contohnya kita nak ambil kata. Kita nak kata apa? Muhatab lah kata apa huwa. Mukhatab apa? Anta. Anta. Okey, Okey. kita nak kata Kalau buku rumah awak. Rumah awak lelaki. Rumah awak. Awak tu apa? Lelaki Okey. Rumah tu rumah. Baitun. Rumah ni baitun lah sebab tak ada alif lam kan. Okey. Baitun. Awak. Anta. Okey. So bila kita gabungkan dia akan jadi apa? Sebab kat sini akan jadi mudhaf kan? Kalau mudhaf tak boleh ada tanwin lah. Baitu sajalah. Okey. Anta ni dia nak bersambung dengan baitu. Kan? Kalau dia nak bersambung kita kena guna domain muttasil. Okey, domain muttasil untuk anta apa dia? Tengok gambar tadi. Jari. Kaki. Anta. Ka kan? Apa ni? Ka. Okey. Tu ambil ka. Campur dengan ka. Betul? Baituka. Dia akan jadi baituka. Boleh? Okey. Sekarang ni kita nak i'rab. Kita nak i'rab ka ni kan? Okey. Kita nak i'rab ka saja Ka. Ka ni dia akan jadi sebagai apa? Mudhafun ilaih, betul? Mudhafun ilaih Semua setuju mudhafun ilaih Okey. Kalau mudhafun ilaih, i'rab dia apa dia? Majrur lah kan? Syarat dia. Betul. Okey. Sekarang ni ka ni adalah domain. So domain dia adalah mabni. Kita pun kata mabni ala. Okey. Apa tanda dia? Mansub. Tak, baris. Bukan mansub. Ni. Mabni. Majrur. Baris apa tu? Atas, bawah ke depan? Atas. Mabni ala. Kalau atas dia kata apa? Fathah lah kan? Ala. Mabni ala fathah. Fathatun. Fathah ala fathatin lah. Sebab ala jadi kan kalau pun je. Kalau mabni dia akan ikut je lah. Kalau sukun lah. Kalau atas lah macam tu betul. Kalau mati sukun. Kalau bagi atas fathah kan? Kalau bagi bawah kasrah. Okey. Mabni ala fathati. Okey. Fi mahali. Kita pun katalah fi mahali. Dia berada pada dudukan apa? Mudhafun ilaih. Mahali. Bukan mudhafun ilaih. Dia berada pada dudukan apa? Jarin.
Dia berada pada kedudukan baris bawah. Kedudukan baris bawah. Baris bawah kat sini kita kena kata jarin. Tak boleh kata lafaz kasratin. Kasrah. Tak boleh guna perkataan kasrah. Sebab dia merujuk kepada i'rab. Boleh? Okay. Okay. Tapi apa pentingnya kita nak tahu pasal dia punya mabni tu? Kalau itu tak payah tahu lah sebab dia akan ikut je apa-apa yang baris tu. Sebab kita nanti kita nak analisa. Contoh macam ni Ah, Baituka. Cuba tengok. Baituka. Okay, ini apa yang berlaku adalah idhafah. Betul? betul. Okay, cuba cari dia punya maklumat. 4 ciri dia apa? 4 ciri kalimah. Isim. Kalimah. Makrifah. Kenapa dia makrifah? Tak ada alif lam. Mana ada alif lam? Dia tak ada spesifik alif lam. kan rumah saya. Nakira, sorry. Nakira. Nakira ke Sebab makrifah? apa kita nak kira? Sebab tak ada alif lam kan? Tak boleh gitu. Tak boleh. Kan makrifah, kalau dia berlaku idhafah, nilai makrifah ni kita ambil dari, derive dari isim kedua. Betul tak? Isim kedua kita apa dia? Makrifah. Ka tu apa? Domain kan? dia makrifah lah. Makrifah lah. Boleh? Okey. Okey. Yang kedua, bilangan dia berapa? Bilangan apa? Jantina apa? I'rab dia apa? Kalau rumah kami maknanya sekarang ni bilangan dia itu bilangan rumah tu lah kan, bukan bilangan orang. Ya. Kami tu ramai kan? Tapi sekarang ni kita nak cerita pasal rumah tu kan. Jadi Ya. rumah tu satu lah. Jadi Satu mufrad lah. lah. Mufrad. Jantina. Rumah, baitun. Muzakkar. Okey, i'rab dia apa? I'rab dia ambil pada isim pertama. Bukan majrur tu tadi macam Marfu' Marfu' Sorry. Marfu' Ni marfu'. Sebab original dia kan marfu' kan? Okey. Sebab dia nilai daripada apa ni? Nilai daripada apa ni? Baitun. Ni kan ni. Kan asal dia bait. Yang itu tu Ika. Kan isim pertama, isim kedua kan. Isim pertama kita cari makrifah ke nakira. Tengok pada mudhaf ilaih. Yang lain tu kita tengok pada mudhaf. Isim kedua. Bilangan, i'rab. Nampak? So i'rab dia adalah marfu'. Okey. Boleh tak ni? Okey. Tak, yang sekarang ni nak ambil kedua ke satu semua tu macam mana formula dia? Sebab sekarang ni kita dah belajar dulu tapi macam mana nak terus ingat? Jadi memang ni cara dia. Memang kalau bentuk ambil isim kedua. The rest isim satu. Bentuk je isim kedua. Makrifah nakira tu ambil isim kedua saja. Hal lain tu semua isim satu. Ya. Formula dia macam tu. Jadi maknanya formula dia kalau domain mutasil depan dia ada isim, maka domain mutasil ni adalah mudhafun ilaih, berfungsi sebagai mudhafun ilaih. Okey. Yang kedua, ni formula Yang kedua, domain muttasil berjumpa dengan fi'il. Okey. So domain muttasil ni akan berfungsi sebagai maf'ulun bih. Itu formula dia. Tahu tak maf'ulun bih apa? Tak belajar ke tu? Tak belajar ke?
Okey, gini. Sebab dia gambar dengan A kan, belum gitu. Okey. Contohnya gini. Nazala. Nazala. Okey. Ada berapa huruf ni? Fa fa'il dia apa? Ini 3. huruf fi'il madi ni tau. Okey. Fa fa'il dia apa? Nun. Nun. Lam fa'il? Zai. Lam. Oh, lam. Fi'il lam. Lam lah kan? La. Okey. Ain fa'il? Zai. Okey. Ini kalau kita terjemahkan. Yang tu saya tak masuk kelas yang tu. Macam mana? Okey, gini. Fa'il. Okey. Fa'il asasnya terdiri dari 3 huruf. Okey, 3 huruf. Okey, setiapnya dipanggil di 3 huruf 3 huruf. Okey. Huruf pertama, ni huruf pertama tau. Okey. First huruf Ini second huruf, ni third huruf. Boleh? Okey. Huruf pertama ni kita panggil sebagai fa fi'il. Yang kedua ni kita panggil sebagai ain fi'il. Yang ni kita panggil sebagai lam fi'il. Okey. Panggilan dia. Okey. Jadi untuk perkataan nazala, okey. Fa fi'il dia apa dia? Untuk nazala. Okey. Fa fi'il adalah okey, nun Nun. Ain fa'il apa dia? Zai. Lam fa'il dia apa? La lah. Okey. Lam. Lam. Boleh? Okey. Bila nazala ni kita letak sebab bentuk asal dia fa ain lang. Fa la. Okey. Untuk fi'il mudhari' dia sama ada mudhari' dah fi'il madi. Dia sama ada fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Okey. Di mana ni untuk fi'il madi Ya. Okey. Di mana huruf pertama maksudnya apa? Fa fi'il. Fa fi'il baris Atas. Kasrah lah. Ya. Baris atas. Okey. Huruf kedua Dia berbaris. 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 Maksudnya tak mati. Bukan sukun lah. Nampak? Okey. The last one tu kita panggil apa dia? Lam fa'il Lam fa'il kan? Ya. Lam fa'il juga adalah Fathah. Okey. Ini formula dia. Okey. Itu sebab kadang-kadang kita akan tengok fi'il madi 3 huruf, kadang-kadang bentuk dia fa'ala, kadang-kadang fa'ila, kadang-kadang fa'ula. Contoh nazala. Semua tu huruf. Nampak ni? Ini baris apa ni? Baris atas. Okey. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Syariba. Nampak? Huruf kedua apa dia ni? Kasrah. Yang ketiga, kita ambil contoh. Karuma. Okey. Huruf kedua dia, ain fa'il dia, baris dia depan. Nampak? Kalau kita jumpa Hamda. Contoh kita jumpa Hamda. Ini bukan fi'il madi. Kenapa? Sebab dia mati. Dia tak boleh mati. Boleh? Boleh?
Boleh. Okey. Aku nak tahu kamu boleh. Okey. Jadinya, kalau misalnya kita kata perkataan kalau kita kata gini. Nazala. Terjemahan dia, nazala maksudnya apa? Turun. Nazala, 3 huruf macam ni. Kalau 3 huruf, huruf pertama baris atas, huruf terakhir baris atas, pelaku dia adalah dia. Okey? Dia telah turun. Okey. Dia telah turun. Dia sendiri yang turun. Nampak? Okey. Okey. Tapi kalau nazala ni, Cik Su ubah kepada perkataan anzala. Anzala. Nampak? Okey. Anzala. Okey. Ini terjemahan dia adalah dia telah menurunkan. Nampak? Okey. Apa beza perkataan, apa beza makna nazala dengan anzala? Turun tu, Dia sendiri turun. dia turun. Yang kedua? Menurunkan tu, dia Telah membuatkan menurunkan satu benda lah. Kira ada ada dia punya sesuatu yang dia nak turunkan. turunkan. Betul tak? Jadi Ya, betul. kalau tak ada benda yang nak diturunkan, boleh tak dia buat benda tu? Boleh. Nazalah tu boleh. Dia telah turun. Kalau nazala boleh. Sebab dia sendiri yang turun. Dia turun. Body dia yang turun. Betul tak? Betul. Tapi kalau anzala, dia kalau tak ada benda yang dia nak buat turun tu, dia tak boleh. Dia tak boleh buat kerja tu. Contohnya macam ni. Syariba. Syariba. Terjemahan dia adalah dia telah minum. Okey? Dia telah minum. Kalau dia nak minum, dia perlu sesuatu tak? Air lah. Dia perlu air. Dia perlu sesuatu untuk diminum. Tak kira lah air kosong ke, air kopi ke, air Milo ke, betul tak? Kalau tak ada air tu, boleh tak dia melakukan perbuatan minum? Tidak. Tak boleh. Okey. Jadi, dua contoh ni, okey? Ini dan ini perlu kepada sesuatu ataupun objek untuk berlakunya Perbuatan tu. Kan? Okey. Betul. Jadi objek ni kita panggil sebagai maf'ulun bih. Okey. Objek ni, objek atau sesuatu. Okey? Ini sesuatu ni dipanggil maf'ulun bih. So dia akan ada jenis maf'ul dengan maf'ulun bih lah ya? Ada maf'ul dengan maf'ulun bih ke? Tak ada? Tak ada. Maf'ul. Tak ada. Maf'ulun bih satu ni. Satu perkataan je. Satu perkataan. Ini satu perkataan ni. Jadi maf'ulun bih ni dia tak termasuk dalam isim yang berdampingan. Tak ada. Tak ada. Tak. Okey. Dia FA kan? Dia macam subjek dengan predikat lah. Dia ni predikat lah. Subjek, predikat. Sebab dia, bukan. Predikat benda yang cerita kan. Dia ni pemangsa lah. Sebab dia sekali. Pemangsa. Pemangsa. Maf'ulun bih. Okey. Pemangsa lah kalau maf'ulun bih tu. Boleh? Okey. Jadinya kalau kita ada satu fi'il, ni formula ni. Kita ada satu fi'il, tak kisah apa-apa fi'il, kat belakang ni diikuti oleh domain muttasil. Okey? Automatically dia ni akan jadi sebagai maf'ulun bih. Okey.
Contohnya, anzalna. Okey, anzalna ni apa dia? Maksud dia? Kami menurunkan. Kami telah menurunkan. Kami telah menurunkan. Okey. 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 Kalau cikgu kata anzalna al-qur. Okey, Alkitab. Alkitab. Maf'ulun bih dia mesti mansub. Oh, Okey. Oh. Kami telah menurunkan apa ni? Terjemahan dia. kitab. Kami telah menurunkan itu. kitab itu. Buku itu. Nampak? Hmm. Kan? Okey. Kitab ni sutir ke dua butir? Satu. Okey. Butir. Okey. Cikgu buang al lah. Buang al. Kalau cikgu buang al tu, cikgu kena tulis apa dia? Kita apa? Kitabah ke Kitabah. kitaban? Kitaban. Kitaban lah sebab tak ada alif lam kan? Ha. Okey. Okey. Jadi terjemahan dia tak adalah itu. Okey. Kan? Kami telah Okey. menurunkan kitab. Boleh? Okey. Tapi kitaban tu dia tadi Sorry. cikgu kata maf'ulun bih mesti mansub Ni mansub. Alkitab lah. Alkitabah. Okey, sebab dia mansub. Kan? Okey. Kalau cikgu kata alkitabi, maksudnya apa? Dah majrur dah. Majrur. Kalau kata alkitabu, Marfu'. marfu'. Okey. Sekarang ni kita nak supaya dia jadi Mansub. objek. Mesti mansub. Jadi mansub tu yang kita letak di baris atas tu. Kami telah menurunkan kitab itu. Betul? Okey. Okey. Boleh tak kitab ni kita wakilkan dengan ganti nama? Alkitab ni, dia ni makrifah ke tidak? Makrifah. Lepas tu Alkitab ni bilangan dia berapa? Satu. Kan? Makrifah. Lepas tu satu. Jadi sekarang kita nak guna ganti nama apa? Nya lah. Kami telah turunkannya. Kalau ganti nama. Nya kan? Nya lah. Nya. Okey. Nya. Jadi kitabah ni kita gantikan dengan ganti nama. Anzalna. Hu. Okey. Nampak? Anzalnahu. Bila cikgu buat begini, sebenarnya dah ada dua kalimah. Jadi hu ni masih digelar maf'ul bih lagi ke? Ya. Tapi dia dah tak mansub dah. Sebab dia mabni. Oh, sebab domir semua kata mabni Okey. Kan? Okey. Tapi dia fi mahalin nasbin lah. Macam tu. Ya. So sekarang ni ini adalah maf'ulun bih. Nampak? Jadi maf'ulun bih ni hu ni, kita kata sifat dia apa dia? Mabni. So kita kata dia adalah mabni. Okey, mabni dengan apa? Mabni ala mansub. Apa tanda mabni dia? Atas tu fathah. Depan. Hu. Oh, hu. Dom ala dom. Rafa. Domah. Dommatun. Dommi ataupun dommi. Okey. Mabni ala dommi. Okey. Tanda apa makna apa tanda mabni dia? Oh, dengan baris depan. Okey. So dia fi mahali. Fi mahali
Kenapa kita guna Nasbin. fi mahali? Mahali. Kenapa kita guna fi mahali? Sebab dia mabni. Okay. Fi mahali apa ni? Dia sebagai Nasbin. maf'ulu bi. Jadi dia sebagai Nasbin. Nasbin. Mansub. nasbin. Fi mahali nasbin. Boleh? Selagi. Okay. Kita dah belajar harfun jar kan? Okay. Okay. Kata kalau kita ada satu kalimah. Lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terjemahan dia apa lahu? Bagi dia. Baginya. Bagi hu ni nya. Betul? Yeah. Bagi ni apa dia? Kalimah apa? Araf jar. Harfun jar. Kalau kita ada harfun jar, selepas harfun jar tu adalah Isim. isim. Isim apa? Majrur. Majrur. Okay. 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 Hu ni adalah domain. Domain juga adalah isim. Ganti nama untuk isim kan? Betul. Okay, ganti nama untuk diri. Okay. Jadinya, kalau kita nak i'rabkan dia, kita nak kata apa ni? Hu ni. Kita Dia kata mabni. fi mahal. Fi. Fi mahal Kan? jar. Sebelum fi mahali dia apa sifat dia? Ala. Mabni. Cakap mabni dulu Mabni. Mabni. Ala. Okay, apa tanda dia tu? Dhamma. Baris apa? Ala dhammi. Dhammi. Okay, ala dhammi. Lepas tu, fi mahali. Fi mahali. Okay. Apa dia ni berfungsi sebagai i'rab majrur. Jadi kalau majrur dia apa dia? Fi mahali jarrin. Nampak? Boleh? Boleh. Tapi apa pentingnya kita nak buat yang mabni ala fi mahali ni, apa penting kita nak kena define dia macam tu? Apa penting dia? Sebab nanti kenapa penting? Sebab satu daripada sebab dia kita nak tahu baris dia tu betul ke tidak. Satu. Sebab kadang-kadang kalau macam ke orientalis kan dia nak cuba nak ubah Quran. Originality. Baris jadi tukar lah semua peranan. Efek. Boleh? Dia cubalah tukar baris-baris ni. Ya. Paling-paling baris dia nak tukar. Sebab bila baris bertukar, fungsi dia bertukar. Okay. Sebab bila kita baca kan, bila kita buat analisa yang buku yang kata dia yang RM20 tu kan. Okay. Bila kita masuk kepada topik analisa ayat, kadang-kadang kita nak analisa satu ayat je. Tapi ayat tu kadang-kadang dia berkait dengan ayat yang sebelumnya. Nampak tak? Okay. Jadi kita nak tengok kaitan antara satu kalimah dengan satu kalimah tu. Itu sebab kita belajar benda ni semua. Kita macam satu lagi macam kita nak cari pasangan tau. Nak cari pasangan. Macam mana nak contoh. Contoh dia. Okay. Contoh. Okay. Wow sini. Wow dah belajar belum? Wow. Ini wa ataf kan? Belum. Ini wa ataf. Wow ataf. Wa ataf apa dia? Dia penyambung. Dan kan? Okay, penyambung. Okay. Dan. Saya pergi ke kedai bersama Ali dan Abu. Okay. Saya ke kedai dengan Ali dan Abu. Contoh Okay. Abu
Bila ada perkataan dan, okey. Kita nak gabungkan Abu ni, kita apa pairing dia? Pasangan Abu dengan siapa? Ali. Abu dengan Ali. Dan ni menyambungkan antara Abu dengan Ali. Seolah-olah kita boleh kata ayat ni, saya ke kedai dengan Ali, saya ke kedai dengan Abu. Betul tak? Abu. Kan? Betul. Saya ke kedai dengan Ali dan saya ke kedai dengan Abu. Ayat tu. Tapi dipendekkan menggunakan perkataan dan. Dan. Boleh? Okey. Okey. Jadi contoh ni, surah Al-Masad ni. Waw Aha. kat sini, imra'atuhu. Okey, imra'atuhu tengok ni. Imra'atuhu ni berapa kalimah? Satu. Imros, isteri, Dua. dua. Hu tu ganti nama. Ya. Isterinya dan Ah. isterinya. Okey. Jadi kat sini, i'rab untuk idhafah ni apa dia? Hu tu. Idhafah. Idhafah kan ada Tu. 4 maklumat. Kan? Tu lah. Betul tu. I'rab kita ambil kat mana? Imra'atu ke pada hu? Yang pertama. Hu lah, marfu' kan? Ha. Okey. Jadi marfu' ini isim ni. Kita tahu ini idhafah. Bila berlaku idhafah maksudnya isim lah tu. Betul? Okey. Dua isim berdampingan. Okey, jadinya kita nak cari pasangan dia. Kat mana satu? Kita kena trace ke belakang tau. Kita kena pergi trace kat belakang, cari mana-mana kalimah yang mempunyai kalimah isim di mana i'rab dia adalah marfu'. Cari. Kena cari. Kalau lagi tak jumpa cari. Cari rupanya duduk sini. Oh. Nampak? Itu yang kita nak belajar tentang i'rab tu. Maknanya jadi tabat syada maknanya celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabat sini mana? Celaka. Dua tangan kan? Aha. Dua tangan. Tangan siapa? Tangan kepunyaan Abu Lahab ni. Betul? Okey. Lepas tu dan celaka. Celaka siapa? Isterinya. Nampak? Watab tu maknanya dan kedua tangan isteri dia jugalah. Mana? Ke isteri dia saja? Yang Isteri watab dia. Diri dia. Isteri. Bukan je Isteri dia. maknanya sekarang ni yang celaka ni yang membuat ni dua tangan Lahab dengan dua tangan isteri dia ke? Atau dua tangan Lahab? Ini apa? Ini fi'il madhi telah tabat, telah binasa telah binasa. Siapa? Apa yang binasa? Dua tangannya. Okey? Betul. Dua tangan siapa? Dua tangan Abu Lahab. Okey, tangan dia. Dan isteri dia. Dan sini ada waw ni. Kan? Wa tabat. Tabat maksudnya apa? Dia telah binasa. Binasa lah. Siapa dia ni? Abu Lahab lah tu. The whole Abu Lahab tu. Bukan sekadar tangan saja. Walaupun kat sini dia cover je tangan kan? Okey. Tetapi dia represent sebab ada perkataan watab ni menunjukkan Abu Lahab tu akan binasa. Lepas tu sini pula ada wa. Oh, bukan dia je binasa, bini dia sekali. Nampak? So sekarang ni kalau kata itu yang kata Cik Su kata tracing tadi, barulah nak tahu yang untuk bini dia tu bila maknanya bini dia nanti kedua tangan bini dia, seluruh badan bini dia pun akan binasa macam Abu Lahab. Ya. Masya-Allah. Gitu. Cik Su, saya nak biar anak saya sekolah. Okey. Okey. So maknanya Cik Su yang untuk hari Sabtu pagi tu dah sampai Baqarah 60, ayat 60 tu, maknanya sekarang ni memang dari ayat 1 sampai 60 sebelum dia dah buat tadi. Dia orang sebab dah. Dia orang dah buat, tapi maksudnya tapi Cik Su tak tahu dia start daripada bila. Sebab bila Cik Su masuk tahun lepas kan.
end of bila dah tamat nak dekat tamat Arafah tu dia open, Cik Su masuk. Masa tu dah banyak dah. Oh. Dia bersambung lah tu nanti. Tapi tak apa dia sebab dia quite independent lah. Kita tak perlu tahulah yang Bakarah yang ayat 59 lepas tu. Maknanya kita masih boleh ikut, kita masih boleh belajar lagi lah. Yang pentingnya kita nak tengok cara dia tu. Lepas tu nanti kita cubalah buat sendiri ke apa-apa. InsyaAllah. Boleh. Betul Alright, okay.